إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muka surat 28. 2. Tawafuk antara puak-puak yang mengambil. Tawafuk antara puak-puak yang mengambil. Bermula yang dikhanaki dengan tawafuk di antara puak-puak ini ialah tawafuk yang tidak boleh tadakhul. Ialah tu. Seperti 4 dengan 6. 4 dengan 6 dan 6 dengan 9 dan 8 dengan 12. Tu. Bermula yang dikhanaki dengan tawafuk antara puak-puak ini. Tu. Bermula yang dikhanaki dengan tawafuk antara puak-puak ini. Puak-puak ini yakni puak-puak yang mengambilnya. Ialah tawafuk yang tak boleh tadakhul. Sini bab masalah ni. Tawafuk tapi tak boleh tadakhul. Itu dia, tawafuk. Yang tidak boleh tadakhul. Apa maksud tawafuk yang tidak boleh tadakhul? Maknanya ia gini. Ia kadang-kadang tawafuk tadakhul pun boleh. Di segi kira'ah. Di segi kira'ah. Kalau dia tadakhul, tawafuk mesti boleh. Tapi bila sebut kata tawafuk, tak mesti tadakhul. Tak mesti tadakhul. Bila sebut tadakhul, mesti tawafuk. Itu masalah rupa dah. Sebab itu di sini orang tawafuk yang tidak boleh tadakhul. Tawafuk yang tidak boleh tadakhul. Yang ini terkadang tawafuk tetapi boleh juga tadakhul. Itu dia dah habis. Hak mana umum di antara dua tu? Umumnya tawafuk. Tak? Tawafuk umum. Tu umum tawafuk. Tu. Inilah tak umum tawafuk. Cuba cari masalah tadakhul saja. Tapi tawafuk tak masuk. Tak ada. Tawafuk saja tapi tadakhul tak masuk. Kan tu tengok contoh dia. Seperti 4 dengan 6. 4 dengan 6 tadakhul boleh ke tak sini? Tak boleh. Nampak? Tu hilang tu. 4 dengan 6 tadakhul tak boleh. Tapi tawafuk boleh. Tawafuk 4 dengan 6 makna 4 tak boleh nak masuk dengan 6. Dia kena 4, dia kena 8. Barulah boleh dikatakan tawafuk dan juga tadakhul. Di sini 4 dengan 6 dia tak boleh. Hanya tawafuk saja. Itu yang dikhanaki. Yang dikhanaki. Itu dia dah. Dan 6 dengan 9 ialah tu. 6 dengan 9 itu namanya namanya apa? 6 dengan 9 tu namanya tawafuk saja ya. Tawafuk saja. Tadakhul masuk tak? Tak masuk. Pakuan tawafuk pada apa sini? Kalau 6 dengan 9 tawafuk pada apa? Tawafuk? Tawafuk pada apa sini? 6 dengan 9 tawafuk pada sulus. 6 bagi berapa tupuk? 3 tupuk. 2, 2, 2. 9? 9 bagi 3 tupuk. 3, 3, 3. Tu. Itu tawafuk saja. Tapi tadakhul tak? Sebab 6 tak boleh nak masuk dalam 9. Dia kena 6, 12. Dia kira kata. Dah 6, 12. Habis itu. Habis.
246, boleh tak? 246, apa tu? 8, 10. Ya tak lagi, nak kita tak boleh. Dah yang kita tak boleh. Habis itu. 6 dengan 9 yakni tawafuk pada sulus. Nah, tawafuk pada sulus. 4 dengan 6 iaitu tawafuk pada nisfu. Dan 8 dengan 12. Nah, 8 dengan 12 tawafuk pada Tawafuk pada robok. Pada robok. Boleh tawafuk pada robok. Sebab 8 ni bagi apa tu, Pok? 8 bagi pada Bagi 4 tupuk. 2. Tu dia. Lepas tu 12 bagi 12 bagi kena 4 tupuk jugalah. Berapa? 4 tupuk. 4. 4, 8, 12. Habis itu. Pak 8. 12 walau tak cukup tu. Berapa? 4 ke 3? 3. 3 lah. 3 12 tu bagi 4 tupuk iaitu 3 3 3. 3 3 3. 8 tu 2 2 2. Maka di sini namanya tawafuk pada rubung. Tu. Maka tadakhul masuk tak? Tak masuk. Tak masuk tadakhul. Nak ambil 4 8. 4 8 12. Dia tak boleh, dia kena 8 lah. 8 kali 8 dia kena pergi kepada 16. 16. Habis itu. Itu yang dikhanaki dengan tawafuk yang tidak boleh tadakhul. Bukan maksudnya banding di antara puak-puak itu hanya tak tawafuk ya, tadakhul tak masuk. Bukan yang dikhanaki situ. Yang ni tulis tepi. Yang ni bukan maksudnya banding antara sama-sama tawafuk, banding di antara sama-sama berpuak. Yang ni bukan maksudnya banding di antara puak-puak itu ialah tak masuk tadakhul. Itu bukan. Itu bukan tu. Tidak masuk tadakhul. Bukan masuk kat tu. Ya nasbah, kita kata nasbah banding di antara puak-puak, tadakhul pun boleh kira juga. Kalau masalah rupa tadakhul lah. Cuma yang dikhanaki di sini ni. Hak tawafuk yang tidak boleh tadakhul. Hak dia nak buat misal tu. Gitu. Habis. Ya. Habis. Bermula misal tawafuk pada nisfu itu. Sudah lalu bicaranya tawafuk pada nisfu itu pada bahasa 19. Pada bahasa 19. Dan misal tawafuk pada suluh itu khabar. Seperti ada anak 6 saudara seibu dan 9 cucu saudara syakik. Tu 6 saudara seibu boleh makan. Boleh makan? 6 saudara seibu boleh makan? Okay. Seibu. 6 saudara seibu 1/3 sulus. 9 cucu saudara yakni cucu saudara yakni saudara lelaki. Cucu saudara yakni saudara lelaki, ini asabah. Cucu saudara. Cucu yakni cucu lelaki lah. Cucu yakni cucu lelaki daripada saudara syakik. Cucu dara. Bukan anak dara, cucu dara. Mesti kena pada cucu lelaki. Cucu perempuan tak boleh masuk. Tak boleh makan, tak boleh makan saka yang awal lagi kalau cucu perempuan. Dia kena saudara syakik, yakni dengan si mati, lah. Si ibu sebab yang mati. Habis. Habis. Maka masalahnya seorang mati tinggalnya 6 saudara seibu itu masalah 3 sebab yang makan fardu hanya 1 ya. Satu. Tu kata dia telah kena kepadanya 6 saudara seibu. 3. Bahagian 6 saudara itu 1. Maka 1 dengan 6 jadi tabayun. 1 dengan 6 tabayun. Dan bahagia cucu ni banding mula-mula tu atau pada kata banding atau pada kata bahagia. Dan bahagia cucu saudara itu yang cucu laki saudara laki. Itu 2. 2 situ. Tu bahagia cucu yakni bahagia 9 cucu saudara syakik. Bahagia cucu yakni bahagia 9 cucu saudara syakik itu 2.
Tabayun. Ini tabayun antara 9 cucu dengan 2. Tabayun yakni tabayun antara 9 cucu dengan 2. Tabayun nama dia je. Itu dia. Habis. Ini banding yang pertama. Ini banding yang pertama. Tak situ. Semua 2 banding belaka dah. 2 banding belaka. Hak lain dari mana hak puak yang kedua, puak yang ketiga, puak yang keempat. Semua 2 banding belaka dah. 2 banding belaka. Dan di antara anak saudara, ni banding kedua ni. Dan di antara anak saudara, 6 saudara, yakni saudara seibu. 6 saudara seibu dan 9 cucu. Ni banding kedua ni. 9 cucu, namanya tawafuk nama dia. 6 dengan cucu tu. Nah, tawafuk. Tawafuk ni pada suluh nama dia. Tawafuk pada suluh. Yakni tidak boleh dikira tadakhul. Tawafuk pada suluh yakni tidak boleh dikirakan tadakhul. Tak sila. Tidak boleh dikirakan tadakhul. Tidak boleh dikirakan tadakhul. Maka bila tawafuk pada suluh kan, maka dipukulkan 2, apa 2? Suluh saudara. Itu 2. Badar pada 2. Suluh saudara yakni suluh bagi 6 saudara seibu. Suluh saudara yakni suluh bagi 6 saudara seibu. Mana dipukul kedua lah. Dia sebab suluh bagi 6, 2. Maknanya 6 itu bagi 3 tupuk. 6 bagi 3 tupuk. Tupuk tu ialah kena kepada 2. Kalau itu dipukulkan 2, berapa 2? Suluh bagi saudara. Pukul tu kepada 9 kepala. Tu orang panggil pukulkan wifik kepada apa dia? Kepada 9. Kepada 9. Habis. Bila cucu. Bila pukul jadi 18. Ada 18 semua. Kamarnya dipukul pula. Kamarnya dipukulkan 18 ni pula. 18 mana tu? Yang ni 18 yang hasil daripada pukul 2 dengan 9. Kemudian dipukulkan 18 ini. Apa 18 ini? Yang ni 18 yang hasil daripada pukul 2 dengan 9. 18 ini yakni yang hasil daripada pukul 2 dengan 9. Yang hasil daripada pukul 2 dengan 9. Tu. Dipukul tu kepada asal masalahnya seorang mati. Kepada asal masalahnya seorang mati. Asal masalah apa? Asal masalah apa? 3. Asal masalah 3. Asal masalah 3 lah. 3. Maka 3 dipukulkan dengan 18 apa? Jadi 54. Bagi saudara-saudara itu 3, seorang cucu seorang saudara itu 4 seorang. Sudah salah. Berapa? 1. 6 saudara seibu. 6 saudara seibu. Ada? 9 cucu saudara Syafiq. 9 cucu saudara Syakik. Syakikah? Syakik lah. 2 ni lah? 2 ni tak? Masalah. Ini asal apa? Asal masalah 3. Bagi kepada saudara. 1. Tinggal lagi 2. 1 dengan 6 tadi. 1 dengan 6 jadi tabayun. Tabayun. Lepas tu 2 9. 2 dengan 9 jadi tabayun. Tak ada. Tawafuk.
Tabayyun ni. Tabayyun lah. Tabayyun lah. Habis tu, yang sini dia cakap di segi apa ni? Di segi kepala. Tak? Kepala. Kalau itu milih dengan ni ada apa? Milih dengan jadi tawafuk. Tawafuk pada? Tawafuk pada nisfu. Pada apa? Tawafuk pada sulus. Tawafuk pada sulus Milih dengan ni tawafuk pada sulus. Sebab ni bagi apa tupuk? 3 tupuk. Milih 9 bagi 3 tupuk. 3 tupuk juga. 3 lah. Ni 2. Bila lah tawafuk pada sulus, kita kena ambil apa? Ambil tawafuk tu. Ambil tawafuk 6 tu. 2. Ambil wifik. Wifik. Wifik 6 tu. Wifik ni dia pukulkan dengan kalau sini dulu. Kalau sini. Tu kun. Dengan milih. Nak ambil mana satu tu? Ambil wifik ni. Ambil 9. Ambil milih. Milih dia pukulkan dengan 2. Jadi 18. Atau 3. Nah, boleh lakar tu. Milih dia pukulkan dengan 2 jadi 18. 2. Kemudian bilangan yang kita pukul tu yang hasil daripada kita pukul tu kita pukul dengan asal masalah pula. Jadi 54. Ke mana atas sini? Ibu? Bilangan yang kita pukul tadi. Berapa? 18 tu. Dengan 1. Jadi 18. Berapa sore? 3 sorang. Dah. Lepas tu 18 tu pukul dengan 2. jadi 24. 18. Berapa? 34. Ialah tak 34? 18 kali 2. 34. 34. Dulu. 20. lapis ni. Apa? 36. Berapa sore? 4 sorang. 4 sore. Kau si 4 sore. Habis. Dah, salah. Tulis. Nak habis lah ni. Lama lah. Besok. InsyaAllah besok. Habis, Alun. Dah habis. Dan misa tawafuk pada Rabu'. Satu lagi. Dan misa tawafuk pada Rabu'. Habis dah. Baca dah ni atas tak? Dan misa tawafuk pada Rabu' itu seperti ada 16 cucu perempuan. Oh, ramai. Dan 7 saudara syakik. 7 saudara syakik. 5 laki-laki perempuan. Erak dia pun 5 laki-laki dah. 2 perempuan. Badal bagi cucu aku. Saudara tu. 7. Badal pada 7 saudara syakik dah. Gapo boleh 7 saudara syakik tu? 5 lelaki, 2 perempuan. 2 perempuan ni atas pada 5 lah. Maka masalahnya 3,
3. Salah 3. Tidak. Bahagia puak cucu itu, yakni bahagia 16 cucu perempuan itu. Bahagia puak cucu itu, yakni bahagia 16 cucu perempuan itu 2 dapat. Tu tawafuk nama dia. Tawafuk, yakni tawafuk yakni tawafuk antara 2 dengan 16 cucu. Tawafuk yakni tawafuk antara 2 dengan 16 cucu itu. Tawafuk pada nisfu nama dianya. Habis tu. Bila tawafuk pada nisfu, dikembalikan puak itu kepada wifik. Yakni wifik 16 cucu perempuan. Wifik yakni wifik 16 cucu perempuan. Gapo wifik dia nya? 8. Nah, 8 tu wifik dia. Sebab dia tawafuk pada nisfu. Nampak tak? Habis. Dan bahagia saudara itu 1. Bahagia saudara yakni bahagia 7 saudara syakik. Bahagia saudara itu yakni bahagia 7 saudara syakik, saudara lelaki syakik. Tu 7. Bahagia dia tu 1. Lepas tu tabayun. Yakni tabayun antara 7 dengan 1. Tabayun yakni tabayun antara 7 dan 1. Tabayun. Ini banding yang pertama. Ini banding yang pertama. Habis. Dan antara 8 tu banding yang kedua pula. Antara 8 tu banding yang kedua. Dan di antara 8 dan 12 kepala saudara itu. 8 mari mana 8? 8 ialah wifik bagi 16. Tu. 8 ialah wifik bagi 16 cucu perempuan. 8 tu ialah wifik bagi 16 cucu perempuan. Dan 12 kepala saudara itu, yakni saudara lelaki. Saudara itu yang saudara lelaki. Tak buat sobah lah situ. Habis. Dia tak ada apa tu? 16 cucu maka apa tu? 2/3. 2/3 cucu saudara Sabah. Habis. Habis dah. Tawafuk pada rabak nama dia. Tu antara 8 dengan 12 tu tawafuk pada rabak. Tawafuk tu tak ada makhad tu. Antara tu tak ada masa orang kedai. Maka bila lah tawafuk pada rabak, maka dipukulkan 3. Dipukulkan 3. Tadi dan bahagia saudara itu 1. Tabayun nama dia. Tabayun. Itu dia, tabayun. Dan di antara 8 dengan 12 dengan apa dia? 8 dan 12 kepala saudara itu tawafuk nama, tawafuk pada rabak. Bila gitu kan, maka dipukulkan 3. Gi pukulkan 3. Gapo 3? Rabak. Rabak bagi 12. Rabak bagi 12. Badar pada 3 tu. Pukul 3 tu kepada 8. Kepada 8. Kepada 8. Tu dia. Kerana boleh kata kena pukulkan 3 tu. Sebab gapo kena pukulkan 3? Kerana tak pukulkan 12 lalu. Sebab you tawafuk. Apa tak? Bila tawafuk pada rabak, dengan maknanya kita kena ambil serabak pukul. 3 tu dipukulkan kepada 8. 8 tu sebab apa kita kena ambil 8? Sebab dia tabayun. Nampak tak? Nampak tu tabayun. Bila gitu kita ambil 3. Gapo ambil 3 tu dipukulkan dengan 8. Jadi 24. Habis. Kerana dipukulkan 24 ini, 24 ini yakni 24 yang hasil daripada pukul 3 dengan 8. 24 tu yakni yang hasil daripada pukul 3 dengan 24. Tu. Apa ini yakni yang hasil daripada pukul 3 dengan 24.
Kamarnya dipukulkan 24. Jadi ia hasil daripada pukul 3 dengan 8. Ada. Kemudian dipukulkan akan 24. Yang ia hasil daripada pukul 3 dengan 8. Dipukulkan kepada asal masalah. Asal masalah apa? 3. Maknanya 24 dipukulkan dengan 3 jadi 24 pukul dengan 3 jadi 72 dah. Habis. Bagi segala cucu itu 3 seorang. Dan segala saudara itu 4. Bagi seorang laki-laki 4. Tak? Dua-dua tu bagi seorang perempuan. Habis. Ni hak ni. Orang lain. Lain tak? Ya, habis. Apa? 16. Cucu perempuan. 16. 16 cucu perempuan. Ada? 7 saudara lelaki. 7 orang. 7 7 ke 8? 7. 5 saudara lelaki. Oh, bawa sasah buat satu. Hak perempuan dulu. 2 orang. 2 orang saudara perempuan. 5 orang saudara lelaki. Cucu 2. Ni asabah. Asal masalah 3. Cucu dapat apa? Ni dapat 1. Kemudian 2 dengan 16. Jadi 16 jadi tawafuk pada nisfu. Kembali kepada wifid 16 berapa? 8. Ada. 1 dengan 2. Campur semua lah. 1 dengan apa ni? 1 dengan 7. Dengan 7 tak? Yalah tak? Berapa ni? 7. Yalah 7. Bila malak? 12. Dah. Sebab ni 10 dah dah. 10 ni 2. 12. 12 kepala. Lama ke? 1 dengan 12 jadi tabayun. Kemudian ambil apa kena kira dulu? 8 dengan apa pula? 8 dengan 12 ni? 8 dengan 12 kau panggil tawafuk. Pada sulus. Ni hari kita cakap hal apa ni masalah ni? Tawafuk. Tabayun. Misal ke apa tu? Tawafuk pada robok. Tawafuk pada robok. 8 ni bagi apa tu, Puk? Bagi 4 rukuk 4 rukuk berapa? 2. 2. Dah. 2, 4 rukuk. 12? 4 rukuk bagi 3. Tu. Kemudian caranya kita nak buat lagu mana tak? Caranya ambil wifi 8 tu pukul dengan Wifi 8. Ambil apa? Wifi 8 ni. 2 pergi pukulkan dengan 12. Ataupun 24. ambil 8 pergi pukulkan dengan 3 dah. Jadi 24. 12 pukulkan dengan apa? Dengan 2. Atau 4 pukul dengan wifi 12 8 pukulkan dengan 3. Jadi 24. Kemudian ambil 24 pukulkan dengan 3. Jadi asal tasghir. berapa? 72. Dapat apa? 7 berapa ya? Jadi 48. Berapa seorang? Dua seorang? Jelah? 3.
Tiga cakap. Tiga. Dah. Apa? Seorang itu tiga. Gitulah. Tu alun kali. Seorang itu seorang. Seorang tiga. Dah. Seorang. Lepas tu hak ni 12 hari. Dapat apa? Lelaki tu Apa? Dapat apa? Dapat 12. 24. 24. Lelaki tu dapat 4 seorang. Laki. Laki tu lah. 4 seorang. 4. Lepas tu perempuan 2 seorang. Dah. Tulis. Habis itu. Habis. Tiganya tawafuk pada masalah munasakhah. Tawafuk pada masalah munasakhah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma